Tuan-puan, tuan-puan percaya tak kalau saya bagi tahu yang semua ni bermula dengan RM5 sahaja? Beberapa tahun dahulu, saya berada dalam satu fasa yang sangat mencabar dalam hidup saya. Saya nak ubah hidup saya. Saya nak jadi lebih sihat. Saya nak mula makan makanan yang lebih baik. Jadi saya pergi ke pasar raya untuk membeli bayam organik. Saya ingat lagi, bila saya tengok harga bayam tu, harga bayam organik tu RM7. Tapi dalam poket saya ada RM5 saja. Saya berdiri dan saya fikir, macam mana saya nak ubah hidup saya? Kalau nak beli makanan sihat pun saya tak mampu. Tapi bila saya nak balik, saya nampak benih bayam. Dan saya buat satu keputusan yang kecil pada masa tu. Saya beli benih tu. Saya balik rumah. Saya tanam. Saya siram. Dan saya tunggu. Dan buat pertama kali dalam hidup saya, saya melihat sendiri makanan yang saya tanam, makanan saya sendiri tumbuh daripada tanah. Tapi pada masa tu saya tak tahu lagi yang RM5 tu akan membawa saya ke dunia pertanian. Saya tak tahu lagi yang ia akan membawa saya lebih dekat kepada alam. Dan saya tak tahu lagi yang ia akan membawa saya kepada panggilan naturals. Dan saya tak tahu lagi yang ia akan mengubah hidup saya. Kadang-kadang dalam hidup, perkara yang akan ubah masa depan kita bukanlah satu keputusan yang besar. Kadang-kadang ia hanya RM5 dan satu langkah kecil ke arah yang betul. Hari ini saya berdiri di sini. Saya berdiri di tengah-tengah food forest yang saya bina. Dan saya masih bersyukur yang saya buat keputusan kecil itu pada hari itu. Dari bandar kembali ke alam.